Kisah ini terjadi pada tahun 2020. Dialami oleh seorang pekerja kilang di kawasan Pro 2 bernama Hafiz. Malam kejadian, Hafiz kerja shift malam. Tapi pukul 4 pagi, dia minta izin balik awal sebab badan dah rasa seram sejuk nak demam. Sebelum balik, dia sempat lepak hisap rokok sekejap dengan kawan dia, Hakim. Masa ni Hakim dah bagi amaran, "Fiz, hati-hati lalu jalan masjid tu. Ramai orang dah kena kacau kat situ." Hafiz masa tu anggap Hakim saja nak menyakat. Dia pun salam kawan dia dan terus gerak ke parkir motor. Perjalanan nak balik ke rumah ambil masa 30 minit je. Jalan waktu tu memang sunyi sepi, cuma ada lori-lori besar yang hantar barang kilang. Hafiz rasa tak sedap hati, tapi bila nampak ada sebuah trailer kat depan, dia rasa lega sikit. Yelah, sekurang-kurangnya ada kawan atas jalan. Tapi bila Hafiz decide nak potong trailer tu, di situlah dia menyesal. Masa motor dia sebelah menyebelah dengan belakang trailer tu, dia terpandang sesuatu. Ada seekor cik Pontianak sedang berdiri tegak di belakang trailer tu sambil pandang tepat ke arah Hafiz. Muka dia tak nampak, tertutup dengan rambut panjang mengurai. Hafiz apa lagi, jantung dah nak gugur. Dia pulas minyak sehabis boleh. Sampai simpang 4, trailer tu jalan terus. Hafiz masuk simpang kiri menuju ke jalan masjid. Dia ingat dia dah selamat sebab dah jauh dari trailer tu. Hafiz mula nyanyi dan baca surah kuat-kuat nak hilangkan takut. Tapi tiba-tiba bulu roma dia meremang balik. Dia rasa macam ada benda sedang mengekor. Motor Hafiz ni tak ada cermin sisi, side mirror. Jadi nak tak nak, dia terpaksa toleh ke kiri. Alangkah terkejutnya dia, Cik Pontianak yang tadi berdiri atas lori sekarang tengah terbang betul-betul di sebelah kiri motor dia. Benda tu terbang laju, saing-saing dengan kelajuan motor Hafiz sambil pandang depan. Hafiz tawakal, dia pecut sampailah ke kawasan masjid. Bila dia berani toleh semula, alhamdulillah, benda tu dah hilang. Dia teruskan perjalanan balik ke Sungai Choh. Sampai je rumah, dia tak terus masuk. Dia duduk dulu kat luar lama-lama, pastikan benda tu betul-betul tak ikut dia masuk rumah. Itulah kali pertama dan terakhir dia kena kacau kau-kau kat jalan masjid tu. Korang yang kerja area situ, pernah kena tak?